بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, ahli majlis ilmi Masjid Darul Ihsan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan taufik Allah dan juga hidayah tunjukkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita bersama pada malam ini di dalam rumah dianya, iaitu masjid, dan juga bersama dengan majlis ilmi untuk kita sama-sama sambung pengajian kita, mengaji kita setiap minggu setelah mana kita telah berhentinya daripada bulan Ramadan sampainya kepada hari ini, masuk kepada bulan Zulkaadah. Telah lepas daripada kitanya sebulan selepas Ramadan, iaitu bulan Syawal. Maka alhamdulillah, Allah Ta'ala telah hubung nyawa kita kepada kita lagi yang peluang okat untuk kita sama-sama naknya kebaikan, naknya dengar kepada ilmu, nak mengajinya akan Quran dan juga hadis Nabi SAW. Pusingnya saya iaitu kita masih bersama laginya dengan kitab hadis bagi imam ulama yang besar, iaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang tokoh ulama yang kita sentiasa dengan nama sama, iaitu Imam Nawawi. Nama sebenar dia iaitu Abu Zakaria Yahya, nama sungguh dia nama Yahya bin Sharaf An-Nawawi, iaitu Galaga Nawawi ini nisbah lagi kepada kampung dia yang dia beranak, iaitu kampung Nawal, yang mana pada hari ini ada di negeri Suria ataupun negeri Syria di belah selatan Pakistan, yang mana Imam Nawawi salah satu ulama yang sangat berjasa terhadap umat Islam. Kita umat Islam ni lekat hutan budi jasanya terhadap Al-Imam Nawawi. Kita letupanya ilmu-ilmu dia lah pada hari ini. Sama ada kitab 40 hadis Imam Nawawi ataupun kitab Riyadhus Salihin yang kita sedang duk belajar ininya, hampirnya 360 hadis dah yang kita telah belajar semenjak daripada awal sampainya kepada hari ini yang kita belajar. Bagaimana katanya Allah Ta'ala telah catat rezeki kepada kita 360 hadis. 360 hadis Allah Ta'ala catat rezeki kepada kita. Dan juga sentiasa saya sebut sama katanya, rezeki yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita bukan hanya melalui duit saja. Bukan duit saja. Jadi kita tengok katanya rezeki ni kadang-kadang kita tak bilangnya duit. Allah Ta'ala dia mahu duit banyak sikit, dia mahu rezeki banyak. Tak. Kita walaupun Allah Ta'ala catatnya nak
kahwinnya duitnya sikit, tapi kalaulah Allah Ta'ala catat nawi ilmu kepada kita banyak, itu adalah rezeki yang besar. Rezeki yang nak bawa kitanya kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki ilmu ni rezeki nak bawa kita kepada syurga. Kalaulah kita sungguh dengan dia, kalaulah kita beramal dengan dia, kita ambil dia mari pakai dengan secara molek, ilmu ini sikit sebanyak yang kita mengajinya akan jadi sebab besarnya, lebih mudah kepada kita boleh masuk syurga pada hari kiamat nanti. Seperti mana Nabi SAW sebut katanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sesiapa yang dia keluar daripada rumah dia, keluar daripada rumah dia untuk nak mari cari ilmu, yaltamisu fihi ilman, mari cari ilmu. Kita ni tak jauh sangat duduk daripada rumah kita ni, banding dengan puak-puak ulama dulunya, mereka duduk jauh daripada rumah dia. Imam Al-Bukhari tinggalnya daripada negeri dia Bukhara di Uzbekistan, marinya kepada Mekah. Al-Imam Syafi'i duduknya daripada Gaza, Palestin, marinya di Mekah. Puak-puak ulama dulu tu lakah sungai, tak tahu apa sungai, lakah lauknya tak tahu apa laut, untuk nak dicarinya ilmu, untuk nak ditadahnya telinga hatinya, untuk nak ambilnya Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dengan sebab itu kita ni tumbik sikit, tak tahu apa kala yang tumbik daripada rumah kita. Yaltamisu fihi ilman, mari nak cari ilmu. Dengan masa satu jam mari nak dengar ilmu, sabar dalam nak dengar, sabar dalam nak mengaji, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan beri kemudahan jalan kepada dia untuk menuju kepada syurga. Susah mengaji sikit, mudahnya nak masuk syurga. Nabi ayat soalan tergitulah. Nabi katanya, ya tadi susah sikit mari duk mengaji ni. Adanya ilmu-ilmu yang hati kita suka, ada ilmu-ilmu yang hati kita tak suka. Kita dengar ayat Quran ni kita suka, dengar ayat Quran ni kita tak suka mana. Tapi kita sabar. Semuanya itu adalah benar yang Allah Ta'ala nak wayahnya kepada kita, supaya kita dapat mudahnya masuk syurga Allah Ta'ala. Dan juga ini ilmu adalah saka Nabi SAW. Pokok Nabi itu Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi mana-mana, Nabi Muhammad kita SAW. Tak ada tinggal saka gapo kepada kita umat dia. Tak ada tinggal duit. La yuwarrithu dinaran wala dirhaman, tak ada tinggal satu dinar kepada kita, tak ada tinggalnya satu dirham kepada kita, tapi yang tinggalnya kepada kita iaitu ilmu. Habis itu siapa yang dia mengaji, dia baca Quran, dia faham, dia mengaji hadis, dia faham, seolah-olah katanya dia telah dapatnya makin saka Nabi SAW. Tak ada biar nak bubuk mana saka ini, tak ada biar nak bubuk mana. Tapi kalau saka kasih duit itu pecah Allah tu ada, bunuh gimana tu ada, walaupun ada kakak. Tapi saka ilmu ini daripada Nabi, daripada Allah, tak ada biar nak bubuk mana dalam semasa zaman umat Islam pada hari ini. Itu bubuk gamai, bubuk dunia, bubuk pangkat, tamnen dan juga sebagainya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Minta Allah Ta'ala kita selamat belakangnya daripada fitnah dan juga kejahatan itu. Sambungnya pengajian kita, akhir sekali kita telah masuk kepada tajuk yang ke-45. Tajuk yang ke-45. Al-Imam An-Nawawi letak nama tajuk ininya Babu Ziyarati Ahli Khair. Bab yang menggalakkan kita ziarah orang-orang baik, orang-orang jujur. Wa mujahadatihim, ziarah dah duduk sekali dengan dia. Duduk sekali dengan orang-orang jujur. Wa suhbatihim, kalaulah bolehnya sahabat kepada oleh saing dengan dia, sainglah dengan orang jujur. Wa mahabbatihim, dan juga sayanglah kepada dia. Orang jujur ni ahlul khair, orang baik. Wa qala bi ziyaratihim, kalaulah hari mana kita rasa katanya iman kita kurang, kita rasa katanya ingat kepada orang jujur, minta ziarah.
Baba nak pergi ziarah boleh kena, ustaz nak pergi ziarah boleh kena, minta nak pergi ziarah orang berjuru. Wa du'a minhum, dan juga minta doa daripada dia. Minta orang berjuru ni tolong doa kepada kita. Wa ziyarati al-mawadhi'il fadilah, dan juga akhir sekali Imam Nawawi akan wari juganya ziarah kepada tempat-tempat yang adanya kelebihan, boleh pahala, tempat mana yang Allah dan juga Nabi menggalakkan kita pergi. Ya, seperti Makkah, Al-Masjidil Haram, dan juga Al-Masjidul Nabawi di Madinah, dan juga kalaulah ada peluang masa dekat Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Semua itu adalah tempat yang ada kelebihan yang menggalakkan kita untuk kita menziarahi kepada dia. Imam Nawawi warinya dua ayat. Kali yang terakhir sekali saya telah hurainya satu ayat yang Imam Nawawi itu dengan panjangnya mengenai dengan kisah Nabi Musa dengan Khidir dalam suratul Kahfi ini. Ya, saya tak akan nak ulang dalam pada hari ini. Nah, kisah Nabi Musa tu kan, yang Allah Ta'ala tahu kepada Nabi Musa, katanya, hei Nabi Musa, walaupun dia mau jadi Nabi aku, Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi Musa ni. Tapi ketahuilah masa ini Musa ada laginya seorang hamba aku yang ilmu dia lebih banyak daripadamu. Nah, ilmu yang Allah Ta'ala kepada satu orang hamba itu lebih banyak daripada Nabi Musa. Ada lagi ke orang yang alim ilmu banyak lebih daripada Nabi Musa? Tak ada, dia tak kenal Nabi Musa. Ya, Nabi ni seorang Nabi dapat wahyu, Nabi Musa ni dapat wahyu. Makna katanya ilmu semua tu Allah Ta'ala kalaulah nak kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala kuasa nak semua. Tapi apabila Allah Ta'ala wayak kepada Nabi Musa, katanya, Nabi Musa ada lagi orang lain yang ilmu dianya, ada ilmu yang mu tak ada. Ilmu yang ada pada dia mu tak tahu benar tu, mu tak ada ilmu itu. Padahal kalau kita mikir dengan secara takitanya, seorang Nabi kalaulah tahu dah katanya ada ilmu mana tak boleh lagi, selalulah minta kepada Allah Ta'ala. Seorang Nabi ini tak gapo kepada Allah tak boleh belakang. Nah, seorang Nabi doa dia mustajab, minta gapo dia naknya kepada Allah tak Ta'ala kabul. Tapi Nabi Musa tak ada uang, tak ada uang betul. Tak ada yang rasa kata nak lagi berdoa, ya Allah, hamba Musa itu yang mau yang katanya ilmu dia banyak, wilah ilmu dia ratik kepada aku. Nabi Musa yang tanya, Nabi Musa tanya kepada Allah Ta'ala, katanya, hamba Musa itu duduk mana? Aku nak pergi cari dan juga nak pergi ambil ilmu, nak pergi ngaji dengan dia. Ya, nak pergi ngaji dengan Khidir, Al-Khidir, bukan Nabi dia, Khidir. Ada katanya dia Nabi Khidir, ada yang katanya dia itu adalah abdun salih, seorang hamba yang jujur saja, bukan tak sampai perangkat Nabi itu. Nabi Khidir itu lah. Kalau kita dengar budak-budak saya dengar budak-budaknya nak main di sungai ni, kena minta izin kepada Nabi Khidir dulu. Waktu tu pehemai pegangnya yang silap salah belakang. Maka Nabi Musa ngaji lah dengan Khidir. Tapi ngaji-ngaji ni dia kena pakai sifat sobat. Kalau lagi ngaji yang mana-mana pun, ngaji yang pojok Madinah, ngaji pojoknya Mesir, ngajinya negeri mana-mana, ngaji agama mana-mana pun, walaupun hidup tanpa tolak ambil ilmu daripada barba mana-mana, kalau lah tak ada sifat sobat, tak berjaya ngaji. Sama juga dengan Nabi Musa yang Allah Ta'ala ayat katanya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, mu tak boleh sabar, Musa. Hanya kes sekalinya bersuluk Nabi Musa dengan Khidir, Musa tak dapat ilmu tu. Duk dengan Khidirnya, akhir sekali kena kelik. Kenanya kelik, apa puncanya, tak sabar. Sahih juga kita tengok dengan secara zahirnya tak sabar. Tapi sahih yang besar sekalinya, Tuhan tak izin ilmu itu kepada Nabi Musa. Semua Allah Ta'ala nak beri ilmu kepada saya, nak beri ilmu kepada kita semua ni, kena melalui izin Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izin,
Kita bayar duit mahal tahu mana pun nak ngaji situ sini mahal kemahalan ni. Kalaulah Allah Ta'ala tak izin bagi ilmu kepada kita, tak dapat ilmu. Tak boleh ilmu. Allah Ta'ala tuai ilmu. Allah Ta'ala apa katanya? Tak sepatut main mok Qaruni tiga daerah hekap Nabi Musa. Maka waktu Nabi Musa tak sabar. Tak boleh ilmu akhir sekali. Waktunya ayat di dalam surah Al-Kahfi, ayatnya 10 sampai kepada ayat seterusnya pada tu cerita dia banyak dalam surah Al-Kahfi yang kita dah bacanya semua setiap hari Jumaat. Ayat yang keduanya yang Imam Nawawi di dalam ayat ini sama juga ayat di dalam surah Al-Kahfi, tapi bukannya cerita Nabi Musa. Allah Ta'ala sebut katanya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Allah Ta'ala suruh Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi, Allah sang Nabi, suruh Nabi ini sabar diri. Suruh Nabi sabar. Sabar gapo? Suruh Muhammad musabarlah duduk dengan orang jauh. Duduk dengan orang jauh ni kena sabar. Duduk dengan orang jauh ni. Kerana kita nafsu kita hidup dalam dunia ini ni dia tak kena semaya, tak kena baca Quran, tak kena puasa tu, nafsu kita tak kena mana benda-benda tu. Nafsu tu kena benda lain. Habis tu neraka tu Allah Ta'ala hafat duk lipungnya neraka dengan benda-benda yang nafsu kena. Zina nafsu kena, minum arak nafsu kena, makan duit, tipu duit, makan duit harta ikutlah. Nak boleh duit harta banyak mana pun, asalnya boleh kaya, boleh duit banyak, walaupun tipu pun tu nafsu kena. Nafsu kena neraka benda tu. Tapi benda baik-baik ni, benda baik-baik asalnya nafsu tak kena. Habis tu Allah Ta'ala katanya wasbir nafsaka, wila nafsumu ya Muhammad, sabar. Sabar duduk dengan dia ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Hidup sabarnya dengan orang juh. Baik mana orang juh? Orang yang dia selalu duduk zikir, ingat kepada Allah Ta'ala semua pagi dan juga petang. Suruh sabar. Suruh duduknya dengan orang juh. Habis tu tak peliknya Nabi SAW sebut katanya agama satu orang ni, agama satu orang nak tua nak muda ni tengoknya kepada agama saing dia yang dia saing. Kalaulah agama saing dia yang duduk di kedai tengok, yang duduk di kafe, agama wang suka semaya, wang suka baik, agama dia yang saing pun suka baik juga. Tapi kalaulah agama saing dia yang duduk di kedai teh, yang duduk di kedai kafe, sukanya tak sukanya semaya, tak sukanya mari sejik, sukalah agama yang kita jumpa kita, yang jumpa dengan dia pun agama kita akan turunnya sayang kita. Seperti mana Nabi katanya al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itunya agama dia nya tengok di agama sayang dia. Contoh sisi itulah. Kau banding pakai apun, kau kontan pakai api. Saya dengan orang baik akan bawa ke jalan yang baik. Saya orang jahat, hak jahat, saya jahat itu akan bawa pergi buat benda-benda yang jahat, benda yang akan buat kitanya jahat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka suruh kita sayang baik, sayang orang yang baik. Orang yang suka mengaji, sayang dengan dia. Orang suka mari sedih, sayang dengan dia. Kita orang yang tak gerti baca Quran, sayang dengan orang yang gerti baca Quran, dan juga sebagainya. Semua itu akan jadi sebab. Seperti mana ulama sebut dalam ayat ini katanya, fa inna musahabatahum sababun ila dukhulil jannat. Kerana sesungguhnya dengan kita sayang dengan orang-orang jauh ini akan boleh jadi sebab besarnya waktu kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini sayang dengan orang kaya saja, sayang dengan orang yang sayang dengan orang susah dan juga jauh.
Nabi SAW ni sahabat dia, sahabat-sahabat ni sayang dia. Sahabat-sahabat ni sayang dia ni sosok ada dua, satunya Muhajirin, yang keduanya Ansar, satunya orang Mekah, yang keduanya orang Madinah. Orang Mekah ni orang susah sikit, orang Mekah. Orang Madinah kaya sikit, fofok ada kebun taman, fofok menega, orang Madinah. Nabi Islam. Tapi Nabi Islam walaupun ada yang kaya, ada yang susah, semua dua-dua tu juh agak. Tak salah kita nak saing dengan orang kaya, tapi pilihnya orang kaya yang juh. Pilih orang kaya yang juh. Saing dengan orang kaya bagaimana yang dia boleh tambah iman kepada kita. Orang kaya pasal wahai dekoh, wahai wakaf, wahai tolong anak yatim, wahai tolong miskin, wahai tolong orang fakir tu. Saing dengan fakfak dan ni orang kaya, walaupun dia kaya, akan menambahkan iman kepada kita. Jadi hadirin, selalu ingatnya kepada satu hadis Nabi SAW. Dan saya tak ingat katanya bahasa baca raginya di sini, tapi walaupun baca dan kita ulas semula. Kita semua ini adanya malaikat yang ikut tim belakang. Allah Ta'ala hantar malaikat tu, kita setiap orang belakang. Setiap orang ini ada malaikat belakang. Paling kurangnya malaikat yang Allah Ta'ala wayaknya, ma yalfudhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ada malaikat raqib atid tu belakangnya belakang kiri. Malaikat tu catat benda baik. Muhammad kecek baik, tanah. Muhammad buat tanah. Sebelah kirinya malaikat yang catat benda jahat kita. Muhammad buat benda jahat, catat. Bantu belakang. Semua bantu itunya Allah Ta'ala akan holong kita baca belakangnya pada hari kiamat. Iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Bacalah catat temu hamaku. Allah Ta'ala wayak pada hari kiamat nanti. Semua setiap hari kena baca belakang. Maka di antara malaikat yang Allah Ta'ala hantar mari nak carinya orang-orang yang duk zikir kepada Allah Ta'ala, orang yang duk di dalam majlis ingat kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW sebut katanya, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala adanya malaikat yang tufun, dia tawah. Tawah ni makna kata dia musim dalam dunia ni, dalam bumi ni, musim yang tufun, tawah lah. Tawah-tawah sebab kita tengok orang dia tawah di keliling Kaabah tu ada musim. Musimnya cari gapo? Yaltamisuna ahla dzikr. Cari orang yang duk zikir ingat kepada Allah Ta'ala, duk dalam majlis baik seperti kita ni lah, duk dalam masjid rumah Allah Ta'ala, duk ingat kepada Allah Ta'ala. Duk musim. Fa'idha wajadu qawman yadhkuruna Allah, apabila malaikat itu jumpa orang satu kumpulan yang ingat zikir kepada Allah, tanadaw, malaikat akan panggil malaikat yang lain. Mari, halumu, mari pakak kitanya buka sayap di dia. Panggil pokok malaikat ni, mari buka sayap. Fayahufunahum biajnihatihim ila as-sama'i dunya. Buka malaikat. Tak nampak kita malaikat ni, kepala kita tak nampak. Tapi dengan kita iman, yakin dengan hadis Nabi, dengan wahyu Allah Ta'ala, Nabi wayak kita tahu ni, malaikat ada semua. Tak nampak malaikat. Kalau nampak, pakat mari belakang masjid. Pakat mari belakang masjid, pakat mari nak mengaji belakang, pakat mari nak zikir ingat belakangnya kepada Allah Ta'ala. Tapi tak nampak malaikat. Tak ada rasa kata nak buruk, tak ada rasa kata nak gerak mari. Qala fayas'aluhum rabbuhum. Saya ingat malaikat duk muka saya. Muka saya sampai nak sudah bilanya majlis seperti ini. Majlis yang orang-orang duduk dalam majlis ingat kepada Allah. Mula bila, sudahnya malaikat buka saya. Malaikat tanya kepada malaikat, malaikat, fahamuku hak dia buka saya kepada dia. Dia doa gapo? Doa gapo dia ni? Duk ngompak orang ke? Kau doa gapo tak molek ke?
Tuhan tahu tak? Tahu, Tuhan tahu. Dah Tuhan tak tanya malaikat, Tuhan tahu kata kita doa agama. Tapi sengaja Allah Ta'ala nak tanya malaikat. Malaikat dia jawab kepada Allah Ta'ala kata, ya Allah, fa'fuhammu fa'ni di Masjid Darul Ihsan di Besar ni. Sedang mereka duk tasbih kepadamu, duk takbir kepadamu, duk tahmid kepadamu, dan juga duk ulinya kebesaran kepadamu, ya Allah. Zikir ingat kepadamu. Dengan ayat Quran, tasbih ingat kepadamu. Dengan hadis Nabi, tasbih, zikir ingatnya kebesaranmu, ya Allah. Malaikat jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya kepada malaikat, katanya, hei malaikat, fafahamku semua tu yang duk bawah sayapmu, dia biasa tengoknya kepada aku, biasa nampaknya aku, biasa tengoknya aku, biasa nampaknya Allah Ta'ala ni. Allah malaikat tanya katanya, fak kita ni biasa nampaknya Allah Ta'ala yang boleh apa, boleh kerap tekuk, boleh zikir dengan Allah Ta'ala ni. Kaya Allah biasa nampak Allah Ta'ala dengan dua mata. Kaya malaikat jawab katanya, la wallahi ma ra'auka, tidak kali ya Allah. Kok dia demon ni tak biasa tengok nampak dengan dua mata, dengan dua mata mereka. Tak ada biasa nampak mu sikit abuk, tak ada biasa nampak. Fayaqulu wa kaifa law ra'auni, ni tak nampak ni pun dak juh tahu tidak. Bagaimana kalaulah hamba-Ku mereka itu semua nampak aku, wahai malaikat? Kalaulah sosok kita ni nampak Allah Ta'ala dengan dua mata, kita tu nak jadi mana-mana? Malaikat jawab kepada Allah Ta'ala kata, kalaulah sosok manusia ni, hamba-Mu semua ni nampakmu, ya Allah, ada siapa seorang mana yang nak malas ibadat kepadamu, ya Allah? Anak dia nak malas ibadat kepadamu. Dan juga tak ada siapa tak nak dia mulut dia dengan tak kata apa, ataupun mulutnya dengan apa dia mengupak kata kepada orang, dak celaklah kalau dia nampakmu, ya Allah. Mulut dia ni akan selalu ingat kepadamu semua, ya Allah. Akan banyak tasbih, akan banyak tahmid, akan banyaknya takbir zikir kepadamu belaka. Allah tak nampak kita masalah tak nampak Allah Ta'ala. Tak takut mana. Tak takut mana. Kita takut benda yang nampak tengok dengan mata kita, ya. Nampak singa lari, nampak boya lari. Tapi tak nampak Tuhan. Masalah tak nampak Tuhan. Habis tu dia yang takjub belakang ini ni. Dia yang takjub belakangnya dengan puncanya tak biasa nampak Allah Ta'ala. Famadha yas'aluni, malaikat tanya pula katanya, apa kalau gitu kau dia nak gapo daripada aku ni? Allah Ta'ala tanya kata, nak gapo, tak minta gapo daripada Allah. Kau kita ni nak gapo daripada Allah Ta'ala? Kacau mari duk ngaji ni, kacau mari duk juh ni nak gapo daripada Allah Ta'ala? Allahu Akbar. Malaikat jawab ganti kita katanya, yas'alunakal jannah. Nak gapo ni for dia? Ya naknya ya Allah syurga-Mu, ya. Ya nak masuk syurga, ya tak sedap pun lagi. Mari duk zikir, duk ingatnya, duk sabar waktu baca semua itunya. Naknya satu yang daripada-Mu, ya Allah, iaitu syurga, nak syurga. Allah Ta'ala tanya pula katanya, wahal ra'auha, kacik duk nak syurga sangat. Biasa tengok dengan mata kau yang syurga, biasa nampak dengan mata kau syurga jadi bala mana, sampai kepada naknya sangatnya syurga tu. Malaikat jawab katanya, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, supaya juga syurga-Mu kau dia tak ada tengok sikit apa. Syurga semua tak ada tengok. Kalau nak gerti, nak nampak gambarnya sikitnya, mengaji Quran, ngaji hadis, ngaji Quran. Ayat Quran mana yang Allah Ta'ala sebut tentang syurga, nampak gambar sikit orang syurga balas ni. Ngajinya hadis Nabi sebutnya Quran sikit, sebutnya syurganya balas ni, neraka balas ni, baru nampak gambar sikit ngaji. Tapi syurga semua tu tak patut tengok. Allah Ta'ala tanya katanya, fakaifa law ra'auha, kalau dapat dia nampak syurga ni, jadi pada mana nampak syurga?
Kalau lah Allah Ta'ala wifak kita semua boleh nampak syurga, mata boleh nampak syurga belakang ni. Boleh nampak syurga ni. Allah malaikat jawab katanya, kalau lah kau dia nampak syurga, tak ada, dia ada sebing saja. Sebing saja, tak ada semua nak syurga, tak ada. Akan nampak kau dia ni hirsan, semangat teruhnya nak syurga Allah Ta'ala. Kalau nampak syurga akan bubur nak syurga. Hirsan di mana katanya bubur. Kalau boleh nak gocok sepertinya bubur minyak pada hari itu, itu bubur gocok nak masuk syurga. Tapi tak ada, tak apa. La ilaha illallah. Ni nyanyi orang kita orang yang ngaji Quran ni nampak syurga tahun ni pun. Kita rasa kadang-kadang alik tak ada rasa gera, kadang-kadang lupa nak masuk syurga. Apakah lagi dengan orang tak ngaji Quran dan ngaji hadis dulu, tak nampak dulu syurga kalangan. Allahu Akbar. Ni hidayah tunjuk ke besar daripada Allah Ta'ala. Hirsan usra bidukan wa anshaddanaha talaban. Nak cari jalan habis nak mana-mana. Ada jalan mana kata yang awak wiku boleh dapat syurga, royak pun orang kau. Kalau nampak syurga, kalau masalah tu tak nampak syurga tu, tak ada nampak syurga. Allahu Akbar. Wa Allah fiha rabbah. Hati tu nak kalau nampak syurga, hati tak lalai, tak lalai sikit apa daripada nak syurga, nak syurga, nak syurga, nak syurga. Fabimma yata'awwadhu. Maka Allah Ta'ala tanya kepada malaikat pula katanya, apa demon ni nak syurga tak segapo, duk lari daripada gapo, tak segapo. Allah Ta'ala, malaikat jawab kepada Allah Ta'ala katanya, yaquluna minan nar. Kau dia tak senya neraka, nak lari daripada neraka. Nak syurga tak senya neraka. Allah Ta'ala tanya katanya, apa tak senya nerakanya? Betul tengok dengan mata kau, nak neraka takut pada mana sampai kepada tak senya lari daripada neraka. Malaikat jawab katanya, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Juga tak biasa tengok juga neraka mana-mana. Dan neraka sungguh-sungguh tu dengan dua mata boleh tengok tu, tak ada biasa tengok. Boleh tahunya sedikitnya melalui Quran, melalui hadis ni. Allah Ta'ala kata neraka balan ni, ahli neraka balan ni, kena makan makanan ni, minumnya minum mebek ni, ahli neraka. Kalau syurga pun balan ni, hadis pun sampai juga. Sekadar tu yang boleh nampak. Fakaifa law ra'awha. Nak jadi bala mana kalau kita semua dua mata Allah Ta'ala boleh nampaknya neraka pada hari ini. Kalau lah Allah Ta'ala boleh nampak neraka tu, mana-mana umat manusia. Allah Ta'ala, mereka jawab katanya, Allah, kalau nampak manusia semua ni nampak neraka, tak ada siapa malaikat dia usrah bercakap nak firaran, nak lari yang bercakap lari daripada neraka. Tak usah masuk dekat, nak lari jauh sekalinya, cepat, selamat sekalinya. Rasa kata yakin katanya selamat daripada api neraka, lari selamat daripada api neraka. Firaran wa ashadda laha makhafatan. Dan juga perasaan dari hati mereka akan tambah sangat takutnya kepada neraka. Hari ini dengan neraka Ustaz, ingat Ustaz, galih pula, ingat Ustaz, galih pula. Apatah lagi kalau hidup seorang Islam tak dengar sekapuknya syurga neraka. Hidup si semua tak dengar sekapuk, tak dengar sekapuk syurga neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala wajib kepada malaikat kata, habislah soalan. Fa ushidukum anni ghafartu lahum. Hei malaikat, tahuilah semua hamba-hambamu yang duduk di bawah sayapmu semua itu tu, ghafartu lahum, aku ampun dosa dia belaka. Ampun aku, Allah Ta'ala ampun belaka. Tapi malaikat betul-betul jujur dia tu. Ayat kepada Allah Ta'ala kata, ya Allah fihim fulan, tapi ada satu orang, ya Allah, dia mungkin mari nak mengaji dak, bukan mari nak ambil ilmu, nak mengaji majlis ilmi dak, marinya dengan tiga dunia lain, mari sedikit dengan tiga dunia lain, mari duduk di dalam majlis ilmi ini dengan tiga lain. Bukan dia nak mari mengaji seperti orang ramai dak. Ada betul malaikat. Allah Ta'ala
kata humul julasa la yashqa bihim jalisu. Tak apa, walaupun dia mari tu dengan niat yang lain, tapi sekadar dia mari cari orang sahih, dia berjuhur duduk dalam sejid, duduk dalam majlis ilmi pun, dia pun dapat keampunan juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hadis kelebihannya selain dengan rujuk, selain dengan orang yang akan membawa kitanya ingat kepada Allah Ta'ala. Payah. Payah hari ni. Selain yang nak mengingati kepada Allah, kerencai lah, nyanyo lah dan juga sebagainya. Itulah yang Qurannya, yang Imam An-Nawawi warinya ayat yang kedua. Kita nak masuk kepada hadis nombor 360. Hadis 360 yang paling musannif rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakr لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيدتهما على البكاء فجعلا يبكيان معهما رواه مسلم. Hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang khodam Nabi SAW, duduk sekali dengan Nabi SAW. Duduk sekali dengan Nabi, duduk dengan Nabi 10 tahun duduk dengan Nabi. Ambil daripada hari yang pertama Nabi sampai di Madinah, sampainya kepada Nabi mati 10 tahun Nabi duduk berada di Madinah. Anak duduk sekali dengan Nabi SAW. Khodam Nabi, Nabi Gisti tu dia pergi, Nabi Gisti dia pergi. Satu masa yang dia tak ada duduk sekali dengan Nabi, iaitu apabila Nabi masuk dalam rumah Nabi duduk dengan isteri, anak tu bela lah, anak duduk sekali dengan Nabi lah. Masa lain duduk sekali dengan Nabi SAW. Cerita ini selepas daripada Nabi mati. Nabi SAW mati, Abu Bakar naik jadi khalifah. Hari yang Abu Bakar jadi khalifah, satu hari Abu Bakar royak kepada ummah. Royak kepada ummah, hai ummah, kita pergi ziarah Ummu Aiman. Ajak Abu Bakar, ajaknya ummah pergi ziarah Ummu Aiman. Seorang tino, orang tino tua. Ummu Aiman ni seorang tino tua. Nazuruha, kita pergi ziarah dia. Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni iaitu isterinya kepada Zaid bin Harithah. Katakan dianya adalah orang hero Nabi. Dan juga akhir sekali Nabi William nikah dengan anak angkat Nabi, anak hero Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Nama sungguhnya namanya Barakah. Ummu Aiman tu gelare. Nama sungguh nama Barakah. Ummu Aiman seorang perempuan yang biasa ngasuh Nabi, Maryam. Dan juga akhir sekali Nabi pergi dia menikahnya dengan anak akak Nabi, anak hero Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Sehingganya dua orang ni ada anak, satu orang namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, seorang anak ataupun seorang pemuda yang Nabi SAW saya sekali lah, umur 22 tahun tu Nabi tak jadi maktab dilawai dengan Rum di negeri Syam sebelum daripada Nabi SAW nak mati dengan tidak berapa hari. Ziarahnya kepada mak yang Nabi Abu Bakar dengan Umar nak ziarah apa? Dengan saya kepada Nabi, walaupun Nabi mati, kita dua-dua orang kena buat baik kepada orang yang Nabi SAW ziarah. Sehingga sampai di depan rumah Ummu Aiman nampak Abu Bakar dengan Umar mari. Maka Ummu Aiman tu diam.
Nampak Abu Bakar, nampak Umar, tiap dah bakat. Abu Bakar dengan Umar tanya kepada Ummu Aiman, Ummu Aiman, tiap apa? Dua-dua orang ni ada perasaan dalam hati, katanya boleh jadinya selepas daripada Ummu Aiman nampak muka kita dua orang, wahai Ummu Aiman ingat kepada Nabi, tiap. Maka Abu Bakar boleh katanya, tiap apa? Tak usah ingatlah kepada Rasulullah. Tu dia benda baiklah kepada Nabi. Nabi mati ni, Nabi kelancai, Nabi kelancai lah katanya Nabi ni kelik ni. Tu dia benda baiklah kepada dia. Khairun, tu dia benda baiklah. Nabi ke seorang Nabi, Allah Ta'ala cakap balasan yang baik, tempat duduk yang baik, syurga yang baik kepada Rasulullah SAW. Tapi Ummu Aiman jawab kepada Abu Bakar dan juga Umar, katanya, La abki anni la a'lam. Bukannya aku tiak dengan sebab aku tak tahu, katanya Allah Ta'ala cakap benda baik kepada Nabi. Aku tahu. Aku tahu katanya Allah Ta'ala cakap benda baik dah kepada Nabi. Tapi sebab yang aku tiaknya, apabila kamu mari cari kedua orang, aku ingat kepada Nabi mati. Dan juga apabila aku ingat kepada Nabi mati, aku selalu tiak dengan sebab hari yang Nabi mati itu adalah hari yang wahyu telah putus tak turun yang sampai bila-bila pada hari kiamat. Tiaknya dengan sebab wahyu putus. Quran adalah wahyu. Nah, tiak dengan sebab katanya hari yang Nabi mati itu tu wahyu tu tak turun kepada bumi ini. Bermakna katanya puak-puak Madinah atau puak-puak sahabat hari yang Nabi mati adalah mereka tak akan nak dengarnya wahyu sampainya kepada hari kiamat. Kerana fafak dia ni duduk dengan Nabi nya, kalau orang duduk semenjak awal 23 tahun duduk dengan wahyu, duduk dengan ayat Quran. Itulah hidup masyarakat semasa Nabi dengan masyarakat semasa kita. ความแตกต่างระหว่างสังคมของเราในวันนี้กับสังคมของท่านนบีในเวลานั้นคือสังคมในช่วงเวลานบีนั้นใช้ชีวิตอยู่กับวะฮยู tapi สังคมของเราวันนี้ใช้ชีวิตโดยการหันหลังให้กับวะฮยู paling belakang daripada wahyu Allah Ta'ala. Tak kenal pun sampai tak kenal. Tak kenal wahyu tu kapur, kadang-kadang setengah nak cucu ni tak kenal wahyu tu kapur. Maka apabila Abu Bakar dengarnya sebab Ummu Aiman tiak dengan sebab wahyu tak katua sampai kiamat, Abu Bakar dan juga Umar pun tiak juga sampai daripada itu. Ini di antaranya Abu Bakar juga, Umar juga. Geziarah seorang perempuan tua yang jauh nantinya tambah iman. Dan menambahkan iman kepada kita. Dan juga waktu kita ingatnya hidup kita ini tak boleh nak hidup kalau kita tak tumpah wahyu Allah Ta'ala. ชีวิตของเราใช้ชีวิตไม่ได้ เราจะมีชีวิตไม่ได้ถ้าเราไม่พึ่งอาศัยวะฮยูของAllah Ta'ala. Apabila seorang Islam dia hidup dalam dunia ni tak saya tumpah wahyu Allah Ta'ala, tak sih Quran, tak sih hadis ni, selamat apa dalam hidup dia. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala kata, sesiapa yang hidup di atas dunia ini paling belakang daripada wahyu Allah Ta'ala. Fa inna lahu ma'ishah, hidup dia ada ma'ishah, hidup dia ada dhanka, hidup sepek seolah katanya nyawa tak ada, mati gitu ya. Jalan apa hidup molek, duit molek, rumah besar molek, tapi tak kenalnya Quran, tak kenalnya wahyu. Kadang-kadang tak bezanya dengan mayat yang belum jalan. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Orang yang hidup di atas dunia ini tak ada padu, tak ada rasanya nak tupai wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bani supaya orang buta. Allah Ta'ala akan bangkitnya dia itu pada hari kiamat a'ma, buta. Allah Ta'ala bangkitnya buta, dia mengatakan kepada Allah Ta'ala buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wah, bangkit kau kami mata buta ini. Dunia dulu tak ada mata buta baik ni kali. Ngepek kepada Allah Ta'ala buta.
Tuhan nyawa kita tu. Allah Ta'ala katanya, sebab kamu duduk dalam dunia dulu, mata kenapa sungguh basirah, syaitan memang hebat jin, tapi hidupnya apabila tak guna mata tengok wahyu Allah, tak bezanya dengan orang mata buta. Maka hari ini Allah Ta'ala mata buta dengan sebab dunia dulu mu mata molek, tapi wak butanya dengan wahyu ajaran aku yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi dia takut hidup. Nah, hidup yang kita jauh daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nak tupai cerah, nak tupai cahaya daripada mana? Nak tupai cahaya daripada mana kalau bukan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banggalah kita, muncullah, syukurlah banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Selepas daripada Allah Ta'ala hidayah kepada kita dah, la tuzigh qulubana, janganlah gelaweng hati kita ya Allah. Ya, jangan kesah hati kita. Hari ni Allah Ta'ala hati kita duk sayang, duk suka ngaji Quran, duk suka ngaji hadis, duk suka benda baik. Ba'da idh hadaitana, selepas daripada kamu hidayah kepada kami dah ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan menyelewengkan hati kita. Hati Allah Ta'ala nak balik, nak bayar sikit apa. Hati kita ni, al-qalbu Allah Ta'ala nak balik, nak balik sikit apa. Petang dia jadi orang mukmin mal-molek, esok pagi tu nak jadi kafir, tak bayar sikit apa hari ni. Yusbihu mu'minan, pagi dia jadi orang mukmin molek-molek, wa yumsi kafiran. Petang setelah tu jadi kafir berat hari ni. Sanggup yadi'u dinahu, sanggupnya nak tinggal, nak jual agama ni. Agama murah ni. Agama Islam yang ibu bapa wi, yang tu nenek moyang wi murah. Jual mudah nak hayung tepi ada mudah. Auzubillah min dzalik. Itulah kita pada hari ini. Cukupnya dengan satu hadis, kita sambung pulanya pada minggu ke depan dengan hadis yang Imam Nawawi waqinya di dalam bab ini menggalakkan kita seluruh ziarah orang baik. Boleh duduk sekali dengan orang baik, boleh kecek dengan orang baik, uswah kita pesan dengan orang baik, supaya hati kita itu terlekatnya dengan benda-benda yang baik, dan juga suka buat baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fa nas'alullah al-karim Rabbul 'arsyil 'azim an yanfa'ana bima 'allamana wa an yarzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير الجزاء.